Bola sepak merupakan sukan yang paling banyak ditonton di seluruh dunia, dan oleh itu, Piala Dunia FIFA yang diadakan setiap 4 tahun akan mencetuskan fenomena gila di seluruh dunia. Namun, pemenang sebenar dalam Piala Dunia sentiasa adalah Pertubuhan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Meskipun mereka adalah organisasi tanpa untung, satu Piala Dunia boleh menghasilkan lebih daripada 4.5 bilion dolar kepada FIFA. Pada tahun 2022, kontrak perniagaan yang berkaitan dengan Piala Dunia di Qatar bernilai sehingga 7.5 bilion dolar. Walau bagaimanapun, terdapat banyak skandal tersembunyi di sebalik jumlah wang yang besar. Piala Dunia di Qatar dilihat sebagai salah satu yang paling kontroversial. Selain dari rekod hak asasi manusia yang teruk di tempat tersebut dan tidak sesuai dengan imej Piala Dunia, ia paling dikritik untuk proses untuk mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah acara tersebut yang penuh dengan kecacatan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Kembali ke 2 Disember 2010, apabila 22 ahli jawatankuasa eksekutif FIFA telah mengadakan mesyuarat di Zurich, Switzerland dan memutuskan negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Qatar menang melawan Amerika Syarikat, Jepun dan Australia dan berjaya memenangi hak untuk menjadi tuan rumah. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, media British mendedahkan taktik hitam Qatar. Secara rasmi, mereka menghubungi FIFA melalui pasukan pemohon rasmi, tetapi di belakang tabir, mereka membayar rasuah kepada ahli jawatankuasa eksekutif FIFA. Wartawan menangkap gambar ahli jawatankuasa yang memberitahu harga yang ditawarkan oleh pemohon. Ini menimbulkan keraguan bahawa suap adalah budaya biasa di kalangan FIFA. Setelah berita tersebut tersebar, FIFA segera memulakan siasatan untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam rasuah dan merilis laporan rasmi yang mengklaim tidak cukup bukti untuk membuktikan bahawa Qatar melakukan rasuah. Namun, keraguan dari pihak yang lebih tinggi segera muncul. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat kemudian mengemukakan dakwaan rasmi yang secara langsung menuduh Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 memberi hak tuan rumah dengan wang. Dakwaan tersebut menyatakan bahawa bekas Presiden Federasi Bola Sepak Brazil dan bekas Presiden Konfederasi Bola Sepak Amerika Selatan menerima rasuah dan berjanji akan memberikan Piala Dunia 2022 kepada Qatar. Rasuah bernilai 3.7 juta dolar Amerika. Mantan Presiden Konfederasi Bola Sepak Amerika Utara, Tengah dan Karibia juga didakwa menerima bayaran 5 juta dolar Amerika untuk memberikan hak tuan rumah Piala Dunia 2018 kepada Rusia. Menghadapi tuduhan rasmi dari Amerika Syarikat, FIFA dan Qatar dengan tegas membantahnya. Namun, kerumitan undang-undang antarabangsa dan kompleksiti kes ini membuatnya sukar untuk memastikan penyelesaian kes ini. Namun, kontroversi yang lebih besar ada lagi seterusnya. Bekas Presiden FIFA, Sepp Blatter, memberikan keterangan kepada media pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahawa sebenarnya tuan rumah Piala Dunia 2022 sepatutnya adalah Amerika Syarikat. Namun, Qatar menjadi tuan rumah akhirnya disebabkan oleh kerjasama antara pihak Qatar dengan kerajaan Perancis. Blatter yang merupakan bekas Presiden FIFA pada tahun 2010 turut terlibat dalam proses pemilihan tuan rumah. Oleh itu, keterangannya mendapat perhatian daripada pelbagai pihak dan banyak skandal turut terbongkar. Berdasarkan keterangan Blatter dan hasil siasatan beberapa media Perancis, semasa pemilihan tuan rumah pada tahun tersebut, FIFA sebenarnya berpendapat bahawa Amerika Syarikat mempunyai pengalaman yang baik dalam mengadakan Piala Dunia dan infrastruktur mereka cukup baik untuk memenuhi kepentingan kewangan FIFA. Namun, beberapa hari sebelum hari pengundian, Ketua UEFA pada ketika itu, Michel Platini, dijemput ke Istana Lis oleh Presiden Perancis Nicolas Sarkozy bersama-sama dengan putera mahkota Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Setelah jamuan makan, Platini menghubungi Blatter melalui telefon dan panggilan telefon ini mengubah segalanya. Pada masa itu, Platini memberitahu Blatter bahawa Presiden Perancis ingin FIFA mempertimbangkan kepentingan Perancis. Platini menyatakan bahawa hasil pilihan tidak hanya akan menentukan tuan rumah Piala Dunia, tetapi juga akan mempengaruhi pemilihan Presiden Perancis seterusnya. Tekanan dari ketua negara pada Presiden UEFA tentu saja berkesan. Selepas berita ini terbongkar, baik Platini maupun Sarkozy menafikan tuntutan ini. Namun, Blatter dan media Perancis melaporkan lebih lanjut bahawa Presiden Perancis ketika itu, Sarkozy, menekan Platini untuk mempengaruhi ahli-ahli jawatankuasa UEFA lain dalam pemilihan. Pada akhirnya, Amerika Syarikat tidak menyedari situasi ini dan pada hari terakhir pemilihan, mereka yakin bahawa mereka akan memenangi hak menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mengapa seorang Presiden Perancis terlibat dalam perselisihan hak tuan rumah Piala Dunia antara Qatar dan Amerika, dan apakah manfaat yang diberikan oleh Qatar yang membuat Perancis bersedia berdiri di pihak mereka dengan biaya yang begitu besar? Menurut laporan media Perancis, biaya yang dikeluarkan oleh Qatar adalah mereka bersedia membeli sistem senjata dari Perancis.
Jumlah wang di balik kesepakatan ini jauh lebih besar daripada suap beberapa juta dolar yang telah disebutkan sebelumnya. Terlepas dari kebenaran insiden ini, konflik di atas menunjukkan bahawa FIFA tidak hanya berkaitan dengan olahraga sepak bola, tetapi juga melibatkan permainan politik yang rumit antara para pemimpin negara. Bahkan kebijakan pertahanan nasional yang paling menguntungkan dapat digunakan sebagai taruhan. Bagaimana olahraga sepak bola yang bagus dapat menjadi begitu besar dan kompleks, semuanya terkait dengan cara FIFA dioperasikan. International Federation of Association Football, FIFA, ditubuhkan pada tahun 1904. Seorang pakar telah menggunakan ayat berikut untuk menjelaskan model perniagaan FIFA. Jika anda membangunkan produk yang diingini oleh semua orang tetapi hampir tidak memerlukan kos, anda pasti dapat menghasilkan banyak wang. Dalam konteks Piala Dunia 2022 di Qatar, kos utama FIFA adalah hadiah wang tunai sebanyak 440 juta dolar dan kos persediaan sebanyak 1.5 juta dolar untuk setiap pasukan bola sepak. Namun, kontrak perniagaan yang berkaitan dengan Piala Dunia telah mencapai jumlah 7.5 bilion dolar. Jadi, kos FIFA sebenarnya hanyalah kecil berbanding dengan pendapatan yang dijana. Mari kita lihat dari sudut mana FIFA memperoleh pendapatan. Pertama sekali, separuh daripada pendapatan mereka berasal dari hak siaran langsung. Kerana Piala Dunia menarik tontonan yang sangat tinggi di seluruh dunia, semua saluran televisyen bertungkus lumus untuk memperoleh hak siaran. Sebagai contoh, Fox telah membayar 400 juta dolar Amerika untuk memperoleh hak siar Piala Dunia. Selain itu, media sosial seperti Facebook dan Twitter juga telah membayar berjuta-juta dolar untuk membeli hak cipta klip video Piala Dunia yang menarik. Kedua, iklan adalah sumber pendapatan yang lain. Piala Dunia menarik beberapa bilion penonton di seluruh dunia, jadi banyak jenama besar membelanjakan jumlah yang besar untuk menjadi penaja dan memaparkan produk mereka semasa siaran langsung. Ketiga, FIFA juga memperoleh pendapatan dari jualan tiket dan pelancongan seperti penginapan. Sebagai contoh, Piala Dunia 2018 di Rusia telah menjual lebih daripada 10 juta tiket dan pendapatan daripada jualan tiket itu semuanya diberikan kepada FIFA. Di luar musim bola sepak, FIFA mempunyai cara untuk menghasilkan pendapatan juga. Salah satu yang utama adalah lesen jenama dagang. Contohnya, mereka memberi lesen kepada EA Sports untuk mengeluarkan permainan bola sepak yang sama nama dengan Piala Dunia dan FIFA menerima royalti tahunan yang tinggi sebanyak 150 juta dolar Amerika. Mungkin ada rakan yang tertanya-tanya, sebagai sebuah organisasi yang tidak bertujuan untung, keuntungan besar yang diperoleh oleh FIFA akan digunakan untuk tujuan apa? Menurut maklumat yang disediakan oleh FIFA, 10% daripada keuntungan digunakan untuk kos operasi, sebahagian lagi disimpan sebagai cadangan, dan yang lain digunakan untuk mempromosikan pembangunan bola sepak. Ini termasuk menyediakan dana kepada lebih daripada 200 persatuan bola sepak di seluruh dunia, mempromosikan pendidikan bola sepak dan mengadakan pertandingan. Namun, rakan-rakan luar negara mungkin sudah tahu apa yang berlaku. Anggaran yang dipanggil sebagai projek pembangunan dan promosi sebenarnya penuh dengan keuntungan yang tidak jelas dan kekurangan keterangan. Perselisihan hak tuan rumah Piala Dunia 2022 yang telah dibincangkan sebelum ini hanyalah puncak iceberg dalam budaya rasuah di dalam FIFA. Dalam 20 tahun yang lalu, terdapat puluhan kes rasuah yang melibatkan FIFA. Antaranya adalah skandal rasuah tinggi dari pihak pengurusan FIFA pada tahun 2015. Pada hujung Mei 2015, FIFA sedang bersedia untuk mengadakan mesyuarat tahunan di Zurich. Tetapi pada sebelah pagi mesyuarat tersebut, pihak polis Switzerland menyerbu hotel 5 bintang terkenal Bauer Au Lodge dan menangkap beberapa orang atasan penting di dalam FIFA. Dengan semakin banyak bukti yang dikumpulkan, insiden itu didapati berkaitan dengan suapan, penipuan dan pengubahan wang haram. Atasan penting di dalam FIFA dituduh menerima suapan melebihi 150 juta dolar selama bertahun-tahun. Mereka bekerjasama dengan syarikat perkhidmatan pemasaran sukan yang besar untuk melaksanakan rasuah secara sistematik dan menerima duit sogokan. Sebagai contoh, sebuah syarikat peralatan sukan yang tidak disenaraikan memberikan sekurang-kurangnya 40 juta dolar suapan untuk memperoleh hak untuk menjadi pembekal jersey pasukan bola sepak Brazil. Kejadian ini seperti mercu letupan yang memuncak ke beberapa rahsia FIFA yang tidak diketahui umum. Sejak itu, ada orang yang mempersoalkan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia selama bertahun-tahun, dan ada yang mencurigai adanya hasil tertentu dalam Piala Dunia. Bahkan ketua FIFA yang disebutkan tadi, Blatter, didapati memenangi jawatan presiden dengan memberi sogokan. Akhirnya, mari kita bincangkan mengapa organisasi nirlaba, non-profit organization, sukar untuk sepenuhnya menyingkirkan rasuah. Isu ini melibatkan banyak aspek, dan tidak lagi boleh dijelaskan dengan kepentingan wang atau politik antarabangsa yang mudah. Namun, para pakar umumnya bersetuju bahawa terdapat faktor struktural, iaitu kedudukan undang-undang FIFA yang sangat tidak jelas.
FIFA beroperasi sebagai pertubuhan masyarakat bukan untung dan tidak tunduk pada autoriti kedaulatan negara atau wilayah manapun. Oleh itu, melainkan mereka secara dalaman mendedahkan bukti rasuah, polis Switzerland tidak mempunyai ruang untuk turut campur. Jika tidak, undang-undang mana-mana negara pada dasarnya tidak mempunyai kuasa yang mencukupi untuk membatasi mereka. Malah FIFA sendiri mempunyai peraturan yang menetapkan bahawa kebanyakan masalah harus ditangani oleh jawatan kuasa disiplin atau jawatan kuasa etika mereka sendiri, bukan oleh mahkamah umum. Ini adalah kedudukan khusus yang diberikan kepada pengadil dan pemain bola sepak, yang menjadikan sistem keadilan sukar untuk memasuki organisasi ini. Secara keseluruhan, setiap 4 tahun sekali Piala Dunia, sambil menciptakan banyak momen indah yang memukau, di belakangnya terdapat banyak masalah kuasa dan wang yang sukar dijelaskan. Dan sebagai salah satu organisasi sukan terbesar di dunia, kejayaan FIFA sebenarnya datang dari sisi gelap yang menakutkan, dan dalam jangka pendek mungkin sukar untuk diharapkan ada perubahan yang signifikan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.